fast forward ke tahun 2026 sekarang ni, kalau saya buat kiraan kasar, kalau RM5,700 tu saya simpan dalam ASB dengan purata dividen sekitar 5 ke 6% setahun, nilai simpanan saya hari ini sekitar RM6,700 ke RM7,000. Tapi 5 dinar emas yang saya beli, nilai hari ini sekitar RM14,759. Kalau nak jual selepas tolak spread, saya akan terima lebih kurang RM13,579. Daripada RM5,700 jadi lebih RM13,000. Tak payah buat apa-apa, simpan je elok-elok. Di sini bukan saya nak kata ASB tak bagus. Untuk simpanan jangka pendek, kurang dari 2 tahun, ASB adalah lebih sesuai sebab dividennya agak stabil dan tiada isu turun naik harga. Tapi untuk bekukan duit dari boros dan untuk simpanan jangka panjang iaitu lebih daripada 2 tahun dan ke atas, emas lebih berbaloi. Yang penting bukan pilih ASB atau emas, tapi kita sendiri faham fungsi setiap simpanan. Bagi yang nak alihkan sebahagian bonus atau duit simpanan kepada emas, boleh rujuk pin video atau isi beg biru untuk saya bantu sebaiknya.